Uncle? Ya, saya King Crab? King Crab. Kita bersama dengan Abang Polis Ya. Dia nak makan King Crab malam. Tapi kita ini hari bukan cerita pasal King Crab. Kita ada dekat sini jelajah orang Johor Dun Lakir. Ya, Dun Lakir. Okey, ini di antara orang kata yang VIP yang datang lah. Yang Mak Muhammad, Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz dengan YB Hairi kita, Dun Lakir. Dia diadakan pada hari Ahad ini. Ahad ni 13 Oktober. Bukan 12 ke 13? Oh, 12. Maafkan saya, 12. Ya, awak ni cepat sekali. Nampak sangat gelojo. 12 Oktober 2025. Alright. Apa yang menariknya Abang Lobster? Daripada pagi sampai ke malam. Sampai ke malam program ni Kita ada aktiviti bermacam-macam. Okey, salah satunya first kali kita ada Jom Konvoi Saing YB Hairi kita. Bin Mat Shah ni. Kita ada program semarak subuh macam Jumaat di Masjid Kampung Melayu Majidi pukul 12.30 tengah hari. Tak, 12.30 hari ni kira konvoi lah. Okey. So kemudian kita ada Brisk Walk Aktif Johor. So kita adakan dekat mana ni? Bandar Baru Uda. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda pada pukul 7.30 pagi. 7.30 pagi ingat So lepas tu kita ada gotong royong dekat sekolah yang sama. Sekolah Bandar Baru Uda. Okey. So sama juga daripada pagi tu lah. Maknanya lepas Brisk Walk tu mungkin mereka gotong royong lah. Okey, lepas tu kita ada ini yang seronok ni. Come on. Okey, kita ada perlawanan bola sepak selebriti versus Lakin. Versus Lakin ni maknanya akan versus YB lah. Kita mungkin main di pihak YB, menentang artis-artis tu. Kalau saya nak jadi striker boleh? Tak, awak goalkeeper. Awak lah goalkeeper badan besar. Jadi bola tu susah nak tembus. Saya defend. So lepas tu kita ada ni gotong royong dekat tapak perkuburan Kebun Teh. Tapak perkuburan Kebun Teh tu kita adakan 7.30 pagi dekat tanah perkuburan. Sebab tu saya kata ini program di kawasan Lakin. Pagi sampai malam tu. Pagi sampai malam. Yang tadi bola sepak tadi tu. Bola sepak pada pukul 5.30 petang. Bola sepak tadi 5.30 petang. Tu kita ada gotong royong. SV Prihatin. Apa maksud ni, Uncle? Okey, gotong royong mungkin di kalangan suka volunteer, Southern volunteer lah. JB yang pakai baju putih tu kalau abang perasan kan, baju biru tu kan. Okey, faham. Program ni dia start serentak dekat mana-mana Dia serentak dan terutama fokusnya kepada kuasa Lakin. Baik. Dun Lakin. Okey, dan ni pun seronok juga ni saya tengok ni. Pertandingan street soccer. 3 on 3. Apa maksud dia tu, Uncle? Maknanya 3 orang lawan dengan 3 orang. Dengan tiangnya yang kecil lah. Dan ada juga hadiah-hadiah kat situ hadiah menarik lah. First ada RM500 second. Kau kena datang. So dia buat dekat mana ni? Pusat Akuatik MBJB Lakin. So pada pukul 8 pagi. Pada pukul 8 hari yang sama 12 Oktober, satu hari tu hari Ahad. Kepada wanita pun ada.